berapa? 4. Apa perasaan korang masuk rumah hantu? Seram tu. Seram lah. Tak nak cakap apa. Best, seram sebab hantu tu tiba-tiba dekat sebelah saya, dia nak cakap hai tapi tak boleh. Okay. So, seram lah juga kan. Dia macam seram-seram macam horor-horor kan. So, saya nampak semua hantu. Macam kalau boleh diorang nak dekat lagi. Kalau boleh diorang macam macam tu. Kadang-kadang saya nak tampar je tau. Tapi cikgu tak. Tapi cikgu tak kata. Korang kelas mana? 4 tadi. Korang dah masuk kan? Dah. Apa perasaan korang masuk tadi? Best, seram. Best, lepas tu kalau boleh nak repeat lagi lah. Lepas tu tadi ada satu hantu tu, dia pegang kepala saya lah. Dia seronok tapi menyeramkan lah. Guys, korang wajib kena cuba ni guys. Paling seram guys. Okay dah, terima kasih.